Bismillahirrahmanirrahim. So video ni dah peram lama. So let's started video pergi umrah di Mekah. Kami sampai di sana tepat pukul petang dekat Hotel Safwa. Memang dijanjikan untuk dapat Hotel Safwa yang sangat dekat depan pintu Abdul Aziz. So ini tempat sa'i. Kemudian kita buat umrah start lepas Isyak dan alhamdulillah berjaya. Semua lancar. Tapi itulah tak record sebab semua orang nervous time ni. Tu depan tu je Hotel Safwa. Kita terus pergi beli kunafa esoknya. Hari kedua kita mulakan dengan lawatan ziarah. Biasanya bila kita pergi ziarah, baru kita akan pergi ke tempat untuk niat di mikot sekali. Okey, kita akan pergi Jabal Nur, Jabal Rahmah dan juga kita akan bermikot di Masjid Jaranah. Okey, so let's go. Oh, mak aku bawakan wheelchair sebab Jabal Rahmah agak jauh. So dia tak boleh jalan lama sangat lah. Jadi untuk savekan tenaga, better kita kena, sebab bila lepas ziarah nak buat umrah, so kalau kita bawa orang tu, kita kena pastikan dia tak penat sangat lah. Okay, so ini Jabal Nur. Ada mak, selagi ada mak, ada ayah, jagalah baik-baik. Tak dengar arahan, tak berkat hidup kita. Kerjalah macam mana bagus pun, hasilnya tak akan ada. Duitnya tak bekerja. Tak ada girlfriend. Kalau tak ada girlfriend, Jabal Rahmah. Ini adalah apa? Sekejap. Ini adalah apa? Cakap. Ini adalah apa? Siapa? Betul-betul. Saya. Yang ni tak. Soalnya boleh ke sini berdoa. Baik ni, saya nak sikit je. Ikhtiar. Kalau kita nak DM, kalau kita nak DM JK, nak rumah JMC boleh doa. Dia salah nampak sama lelaki sehingga dia membeli. Hai, ni makcik. Okey, pada siapa yang dah lama tak pergi Jabal Rahmah, kat bawah tu memang dah luas tau. Tempat bas memang sangat jauh. Tempat shopping pun jauh juga, di ke depan lagi. So pada yang muda-muda, dakilah ke atas. Tak adalah tinggi sangat Jabal Rahmah tu. Dan tempat ni memang luas. Jadi memang kalau kaki tak larat untuk jalan jauh, memang kena bawa wheelchair lah untuk tolak. Okey, so seterusnya kita akan pergi jalan-jalan di tempat orang haji, bermalam di Mina, ni bermalam di Muzdalifah. Lepas tu baling-baling tu dekat sini lah. Yang istana raja kat atas kan, bila rontak, dia pindahkan dekat bangunan tu. Jadi raja-raja, sultan-sultan nak melontar pun dekat lah. Ada orang-orang kenamaan kan. Dalam lebih kurang 2 km lah, sampai tempat rontak. Kemudian ini pengalaman kami lah. Kami sa'i menggunakan bagi 100 rial je, 10 minit dah siap. Sebabnya nak bagi pengalaman lah juga, sebab mak aku dengan adik aku pun kesian juga sebab diorang tak larat kan. Tawaf okey lagi bila masuk sa'i ni. Sa'i yang ini 100 rial. Kalau nak masuk tawaf sekali pun 100 rial. So total 200 rial lah kalau tawaf dan sa'i.
Esoknya aku ambil kesempatan juga, kita pergi kat bangunan jam besar tu. Kita nak tengok apa dekat dalam dia. Mall biasa je. Okey lah, kena pergilah sekali untuk tengok macam mana. Ada tempat makan banyak, gitu je lah. Malam tu kita orang pakat-pakat 11 orang, tapi kita minta ustaz untuk uruskan. Kita orang nak pergi ke Gua Hira. Okay, Gua Hira ni kalau korang tak nak daki sampai atas pun tak apa. Bawah tu dia ada macam JPO. Lepas tu dia ada museum Gua Hira. Best juga. So boleh pergi. Pergi malam better pergi malam. Time ni kita orang pergi seorang dalam 40 rial. Pergi balik naik van. Okay. Sebab tadi habis daripada macam ni akan tengok dekat TikTok. Oh ya ke? Tu Gua Hira yang kita orang nak naik. Kita orang naik dalam pukul 10 malam kot, turun dalam pukul 12 malam. Sebelah kiri tu ada tempat unta. Unta main dalam 10 rial je. Memang murah, memang kena naik. Kita dah sampai checkpoint pertama. Okey, macam mana perasaan? Jangan. Gimana? Yes. Ya, akan dah. Tak apa dah, video full Gua Hira ni aku akan buat video lain sebab terlalu panjang. Tapi best sangat-sangat. Kalau yang masih muda tu try naik sampai atas. Tapi betul, banyak mengucap dengan Al-Fatihah je sepanjang naik atas. Okey, cakap. Okey, kita kat checkpoint berapa? Okey, sekarang kita dah berada di checkpoint 2. Menghampiri checkpoint yang terakhir, checkpoint 3. Okey. Walaupun kolom membasuh muka, semangat tetap tidak pudar. Ayo. Pada keesokannya kami buat umrah yang ketiga, iaitu umrah yang terakhir. Yang ini kita bermikot di Masjid Hudaibiyah. Yang depan tu adalah tempat Nabi solat. Bila Nabi imamkan solat, di belakang ni adalah tempat saf. Dan ini adalah bangunan yang asal yang Nabi bina. Tapi dia pagarkan sebab dah banyak sangat orang yang buat benda syirik lah dekat sini. Sebab tu kan benda yang asal. Dekat tepi-tepi Masjid Hudaibiyah ni ada orang jual juga, and murah sangat-sangat. So ini adalah kenangan umrah terakhir kami. So just enjoy. Perjalanan saat ini itu lampu hijau, lelaki kena lari anak-anak. Macam ni kan, diorang memang upah 60 rial. Lepas tu dia campak je Maya kau kat jalan. Lepas tu tawaf wida semua memang kita tak record lah, memang ada gambar je. So esoknya kita orang pergi ke Taif dan kita akan bermalam di Taif 1 malam. Kemudian baru esoknya kita orang akan pergi ke airport lah. So ni adalah perjalanan ke Taif. Sepanjang perjalanan memang padang pasir lah, dan benda tu yang buatkan aku kagum. So aku record. Okay, so first stop kami adalah Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas ada yang asal, tapi banyak yang dah dibikin lah. Banyak yang dibikin baru. Masjid yang asal tu kau boleh tengok ada bangunan lama tu, kecil je Masjid Ibnu Abbas. Dan kita ada juga masjid nanti tengok. Okey, kemudian kami jalan di keliling Masjid Ibnu Abbas ni. Bangunan-bangunan lama waktu zaman-zaman Nabi dulu masih kekal ada yang dia dibuat kafe dan sebagainya. Korang tengok okey. Tadi ada jemaah tanya, Ustaz, Masjid Ibnu Abbas tu asli tak? Sudah dibikinlah situasi tak baik. Tapi Ini adalah coffee shop daripada rumah zaman Rasulullah yang diubah suai.
Jom masuk kedai kopi. Okey, siapa nak naik atas boleh naik atas. Ada apa pun boleh. Ustaz. You beli apa pun nak minum dia. View. Mama, akak nak buat YouTube. Akak ada YouTube tau. Kau jangan pandang kat sebelah mata. So Nanti ini cari. adalah kawasan di atas coffee shop tu. Memang best. Harga kopi dia pun okey je. Macam harga kau beli kopi dekat Susah je harga dia. Tapi okey je. Sebab dulu banyaklah So sekejap lagi kita akan lalu dekat Masjid Siku. Semua kena baling batu di sini. Sejarahnya Masjid Siku ni adalah pada zaman dahulu Taif ni dia tak terima lagi dakwah Nabi sampai dia baling batu mencederakan Nabi sampai ke muka. So Nabi tepis batu tu menggunakan siku. Nabi tepis je tahu, Nabi tak balik-balik pun. Kelang ros. Kelang bunga. Kilang membuat Kelang buat minyak wangi. Kelang buat minyak wangi. Tapi daripada ros. Itu. lambai. Taif ni adalah bumi pelancongan, bumi yang sangat subur. So dia ada banyaklah buah-buahan dia. Nak kata murah, tak adalah murah sangat time tu. So aku adalah beli sikit-sikit, tapi sedap jugalah. Satunya bandar. Kita orang makan nasi mandi. Macam makan tiga. Kita kat mana? Okey, kabel car ni adalah luar daripada trip ataupun tentatif. Biasanya kita boleh request lah untuk pergi. Dia akan dropkan kita, dia akan tinggalkan satu bas lah untuk tunggu kita. Okey, naik kabel car dalam RM60 macam tu, satu kepala. Lepas tu tujuan utama aku nak sangat naik ni adalah sebab aku nak pergi naik tobongan. Tapi tobongan tutup time ni sebab dia kata bahaya and dia tengah nak betulkan something. Kecewa lah sikit. Tapi it's okay, dapatlah juga tengok pemandangan macam ni. Memang sangat mahal. So nanti korang tengok je lah apa yang ada dekat atas. Memang sejuk dekat sini. Malam tu kita orang jalan-jalan kejap, tapi aku tak record sangat lah sebab dah penat lah. Esoknya kami dah nak balik ke airport. Perjalanan mengambil masa 2 jam macam tu. So sad. Lepas tu kita orang singgah kat Naik makan ni. Mahal sikit lah tapi sedap. So ni dah sampai dekat airport. So tengok je lah. Apa yang aku boleh konklusikan adalah perjalanan ke Mekah tu 5 hari je. So sangat singkat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa ada bersama dengan saya dan jemaah-jemaah, ibu, adik, mutawi saya Ustaz Anwar. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah silap. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga silaturahmi kami tidak terhenti di sini. Bye. Assalamualaikum. Good morning.